selamat datang ke Vita Desa. Jom ikut saya ronda kampung ni. Tapi, hati-hati, dekat sini semua benda boleh jadi cerita. Ini geng mulut laser kampung. Kalau tak hati-hati, semua benda boleh jadi bahan gosip diorang. Kalau bandingkan cerita diorang dengan masalah negara, besar lagi lah masalah diorang. First time kahwin perempuan yang datang lelaki. Itulah tu. Kalau korang nak tahu, inilah geng datang lambat. Apalah yang diorang buat dekat bandar tu. Rushing. I malas nak rewang-rewang ni. Kita chill je lah. Itulah, I pun tak suka lah panas ni. Nampak panas. Yang merewang lagi. Tak nak lah. Kita chill je, okay? Tu. Hello? Orang tak sampai lagi ke? Salam. Kat sini ramai dia orang datang ni. Orang kampung merewang apa Sekejap. Ini pula geng memasak kampung kita. Tak ada diorang, kenduri pun tak jalan tau. Tak perlu risau dah. Dari makanan sampai pinggan mangkuk, semua diorang sediakan. Korang, apa lagi ni? Bawang tu potong lagi. Korang tengoklah ni. Korang rasa sedap ke tak sedap? Kena rasa sendirilah. Inilah DJ kita. Setiap kenduri mesti meriah bila ada dorang. Pengantin baru, pengantin baru. Tetak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi 3 orang? Tadi ketor pantu yo ni joh ngak dah ni. Sabarlah. Oi kata depan tu lah. Holah. Tak larat Pak Long tak larat dah ni. Baru sikit. Berapa lakah dah ni? Siapa dah kau berita? Aku ayat dah metah je. Aduh, ni bukan kampung kita. Kampung kita sana. Aduh. Jalan lagi. Hey guys, slow sikit music tu. Bising lah. Sorry lah guys, ini memang bising sikit. Oh, by the way. Hi guys. Yang kau masuk dalam aku kenapa? Sekali aku nak masuk dalam kau tak? Alamak, Yang tu tim media kita. Tak ada tim media, tak adalah video kenduri ni. Tapi aduh, sakitnya sikit je. Tapi macam-macam gaya rawatan ada. Siap dia renjes.
Aduh, sakitnya. Si bahaya ada makcik-pakcik caring kampung kita. Semua sakit ada ubat. Hati yang luka pun diorang yang rawat tau. Kenapa ramai-ramai tu? Orang beratur untuk apa? Semua benda nak kena isi RSVP. Itulah geng protokol. Silap-silap nak masuk tandas pun kena ada cok rasmi tau. Diorang ni lah yang pergi pick up barang pengantin. Nasib baik sempat sampai. Antara ada? Ada. Baju pengantin? Ada. Jom. Kalau nampak 3 orang ni, inilah orang paling penting dalam kampung kita. Ini ketua kampung. Dengar-dengar, rada gosip pasal dia. Betul ke? Yang ni pula, penolong ketua kampung. Kalau tak ada dia, ketua pun pening juga. Dan ni, setiausaha kampung kita. Kalau boleh, semua benda dia nak catat. Tak apalah Kal. Tak dapat datang tak apa. Nanti je kita jumpa. Bunga rampai racik-racik, makin pandang bertambah cantik. Bunga rampai. Hello, Assalamualaikum, Nabil. Hello, Pakcik. Pakcik tak jadi nak kahwinkan kamu dengan anak pakcik. Dia pilih untuk join WAR Oktober 2025. Hah? Apa? Tak jadi kahwin? Tidak!